Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak tahu satu fakta ini. Apabila Amerika menghantar orang ke bulan pada akhir tahun 60-an, awal 70-an, antara perkara yang mereka buat di sana ialah mereka meletakkan cermin di permukaan bulan. Orang mungkin tak tahu kenapa dia tahu cermin kat sana. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya supaya pakar-pakar sains, saintis astronomers di bumi ini, mereka tahu kat mana astronaut tu taruh cermin di permukaan bulan, maka setiap bulan mereka akan pancarkan laser yang kuatlah terus direct kepada cermin tersebut, dan kemudian pada cermin cahaya laser tu akan kembali kepada bumi. Dengan kelajuan cahaya dan juga berapa masa yang diambil daripada cahaya laser itu sampai kepada bulan dan dipantulkan balik, reflect balik kepada bumi dalam berapa microsecond tersebut atau second sah, mereka boleh berkira dengan komputer berapa jauh dia bulan itu daripada bumi, sehinggalah kepada milimeter, bukan meter, milimeter. Berapa jauhnya bulan itu daripada bumi. Maka didapati daripada tahun 60-an sampai sekarang ini, bulan ini semakin lama semakin berjauhan daripada bumi. Semakin berjauhan. Dan ini akan menjejas gerhana yang akan saya sebut nanti kemudian. Bulan ini akan semakin jauh. Allah tentukan sedemikian. Kadang bila dia pusing, dia akan kehilangan energi, tenaga, dan dia akan semakin jauh daripada bumi. Dan sampai masa nanti gerhana tidak akan dapat dilihat lagi. Tapi itu ribuan tahun akan datanglah, bukan pada zaman sekarang. Jadi mereka dengan ilmu sedemikian boleh kira berapa banyak gerhana berlaku, kat mana berlaku, pukul berapa berlaku, kalau orang berada di kawasan sini, pukul berapa dapat lihat gerhana dan sebagainya, kerana ilmu matematik sudah tinggi.